Rahsia terbongkar, ayam boleh bertelur tanpa ayam jantan. Ramai orang fikir ayam hanya akan bertelur kalau ada ayam jantan. Tapi sebenarnya, ayam betina boleh keluarkan telur setiap hari walaupun tak pernah jumpa ayam jantan. Macam mana benda pelik ni boleh berlaku? Ayam betina sebenarnya ada sistem reproduksi yang berfungsi sendiri, tanpa perlu disenyawakan. Sama macam manusia wanita yang menghasilkan ovum setiap bulan, ayam betina juga menghasilkan kuning telur secara semula jadi dalam badannya. Setiap kali kuning telur tu matang, ia akan terlepas keluar dari ovari dan di situlah proses pembentukan telur bermula. Proses pembentukan telur, bila kuning telur keluar, ia masuk ke dalam satu saluran panjang. Di bahagian ini, lapisan putih telur akan terbentuk. Kemudian ia bergerak ke bahagian seterusnya untuk dibungkus dengan kulit telur yang keras. Keseluruhan proses ni ambil lebih kurang 24 hingga 26 jam. Yang menariknya, tak ada satu pun proses ini memerlukan ayam jantan. Sepenuhnya tubuh ayam betina yang buat kerja. Peranan ayam jantan. Jadi sebenarnya, ayam jantan cuma ada satu fungsi penting. Menyenyawakan telur. Kalau telur itu tidak disenyawakan, ia tetap jadi telur. Tapi takkan ada anak ayam di dalamnya. Kalau tiada ayam jantan langsung pun, ayam betina tetap akan bertelur macam biasa. Sebab tu ladang ayam di seluruh dunia boleh menghasilkan ribuan telur setiap hari. Tanpa perlukan ayam jantan pun. Yang menetas jadi anak ayam hanyalah telur dari ibu yang telah disenyawakan. Jadi lepas ni, kalau anda nampak ayam betina tunggal dekat rumah pun bertelur hari-hari. Itu bukan majik, itu biologi.